Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di dalam channel saya Warisan Garage. So pada video kali ini kita sambung kerja pemasangan enjin 493 dari bodi Satria ni. Macam mana yang korang tengok ni, saya tengah buat green valve lah untuk dia punya head ni. So condition head ni ikut pengamatan saya tak berapa cantik lah dekat bahagian water jacket dia, sebab ada lubang water jacket yang dah makan sikit. Macam ada kesan bertakik ataupun lekuk kat kawasan lubang water jacket tu. Tapi as long bila dah seal dengan gasket, air tak bocor okey je, boleh pakai. Berapa banyak kali kita nak kena green valve, berapa round tu depend lah pada dia punya kerataan valve seat tu. So kalau valve seat tu cantik, 1 ataupun 2 round dah cukup rata, okey dah, asalkan dia tak ada bocor. Settle je green valve tu. Next kita akan pasang valve seal. Valve seal ni pun saya gunakan dari jenis Viton. Viton ni seperti mana yang kalau geng-geng pomen tahu, dia jenis getah yang tahan pada suhu ekstrim lah. So jadi material ni dia tak mudah keras macam material biasa. Tapi bergantung juga pada penjagaan enjin. Kalau dah talak je punya hitam overdue, bagi material apa pun memang lingkup je kan. So settle pasang valve seal ni. Next kita akan pasang valve spring pula. So pemacangan secara tradisional lah, guna valve clamp. Untuk komponen head ni semua guna yang standard lah, termasuk dia punya valve spring. Dengan cam pun cam standard. Okay, ni gasket dah spray copper. So ni saya akan biarkan dia dalam 10 minit ke 20 minit macam tu, bagi dia orang cakap ada kering sikit lah. Jadi tujuan dia, kita tak nak benda ni nanti bila kita ikat, dia akan cakap gam-gam dia ni nanti akan terburai lah. Dia akan mengembang tapi kita tak nak dia terburai. So kita bagi dia kering sikit. Bagi kering sikit. Sebab ada nanti dia, masalah dia nanti gam copper nanti dia akan masuk dalam bila dia dah terburai, dia akan masuk dalam laluan air. So nanti boleh menyebabkan kita punya radiator sumbat. Okay, so kita tunggu dulu. Okay, ni block pun dah settle. Okay, kita tinggal nak pasang head je. Okay, gasket saya dah spray, tinggal tunggu copper spray tu kering. Okay, ni tinggal pasang dekat mounting lah. Alright, ni piston IVAC 4G93. Macam biasa pemasangan head untuk enjin 4G93 ni sama je macam enjin 4G series yang lain. Cuma beza dari segi torque sequence untuk enjin 4G93 ni, yang mana kalau ikut pada workshop manual, kita perlu ikat screw head tu pada 74 Nm Nm, kemudian longgarkan, ikat semula dalam 20 Nm, kemudian tarik skru 90 darjah sebanyak 2 kali. Tapi step ni cuma terpakai pada skru baru je. Kalau still lagi guna skru lama, macam kebiasaan kalau kita buat overhaul kan. Okay, yang mana skru ni dah berusia hampir 30 tahun, memang kita tak confident lah nak ikut spek macam original. So kenapa kita perlu buat macam tu? Pendapat saya, mungkin developer enjin ni ataupun engineer enjin ni, dia dah recommend untuk tukar skru head ni setiap kali kita angkat head. So that's why kenapa dia buat spek macam tu. Settle ikat head. Next kita dah boleh pasang komponen-komponen lain pada head ni. Macam kalau kita pasang camshaft ni pun kita kena hati-hati, kena step by step, kalau tak boleh patah camshaft tu. Camshaft dah siap pasang, bolehlah kita pasangkan cam pulley dan juga timing belt. Cara pasang timing belt ni pun macam saya cakap, untuk enjin 4G series ni, enjin especially enjin twin cam, dia lebih kurang sama je. Cuma beza kedudukan timing marking je lah. Jangan marking 4G63 korang pergi letak dekat 4G93, memang tak pasal ni bertemu jodoh valve dengan piston tu.
Biasanya kalau saya pasang timing belt engine twin cam ni, untuk engine 4G9 atau 4G6 lah especially, saya akan tegangkan dulu kat bahagian kanan dulu timing belt. Okey, kalau bahagian kanan tu maksudnya kalau kita tengok daripada arah cam pulley, okey, ke sebelah kanan tu kita akan bagi dia tegang dulu. Bila dia tegang, insya-Allah marking pun tak akan lagi lah. So bila dah bahagian kanan tu tegang, yang mana bahagian dekat tensioner tu senang untuk kita masukkan belt dekat bahagian tu, lepas tu kita boleh terus tarik. InsyaAllah kita pusing beberapa kali pun dia takkan lari lah. Ok, next, owner request untuk spray valve cover. Tapi biasanya kalau saya overhaul, memang saya akan spray valve cover lah. Cuma saya akan tanya dulu warna apa yang owner nak untuk valve cover dia ni. Tapi macam owner ni dia tak kisah nak warna apa, jadi saya masukkan warna royal blue lah. So proses bong cat ni saya gunakan paint remover. Lepas tu saya akan sembuhkan dengan water jet supaya cepat sikit tanggal dia punya cat lama pada valve cover tu. Macam biasalah kita sembuhkan dia punya undercoat dulu, and then baru kita sembuhkan dia punya warna dia. Lepas tu last sekali kita akan letak clear pada valve cover ni. Nak katakan hasil dia tu yang terbaik tak adalah, janji nampak kemas, nampaklah tanda enjin tu dah overhaul kan, nampak bersih je kan. Itu yang kita nak. Sementara tunggu cat pada valve cover tu kering, so kita boleh pasang lah mana-mana komponen yang sepatutnya kita pasang, macam main pulley apa semua, bracket-bracket yang sementara kita nak masukkan enjin ni dekat dalam enjin bay, kita pasang lah dulu. So korang layan dulu video ni. Untuk lubang skru tutup body ni dua lubang dah loose tau. Jadi saya terpaksa buat balik dia punya thread dengan saya gunakan thread coil tu macam korang tengok tu. So bila kita masukkan thread coil ni, so ikatan dia lebih kuat lah. Pada tutup body ni saya tak ada buat apa pun, saya cuma bersihkan je. Even saya tak spray pun, sebab leceh lah kalau nak spray tutup body ni, kita nak kena buka dia punya flap lah, apa benda semua tu, spring-spring semua kita kena buka, so leceh. So janji kita bersihkan, asal benda tu bersih, tak ada lubang-lubang yang sumbat, ok dah. Next kita dah boleh pasang yang benda-benda yang apa benda sepatutnya lah. Macam ni korang tengok dia punya pipe air yang masuk ke tutup body tu. Baik, selesai sudah kita buat pemasangan komponen-komponen pada enjin ni dekat atas stand. So dah tiba masanya untuk kita masukkan enjin ni dekat dalam kereta. Macam korang tengok saya letakkan kain dekat atas valve cover tu. So sebabkan kita dah spray valve cover tu cantik, so kita masa pasang tu kita tak naklah bagi dia salah kan. Itulah tujuan dia. Tapi ni pun silap saya juga, patut saya tak payah pasang dulu valve cover. So kita malas nak dua kali kerja buka pasang. Jadi kita letak je lah kain. So yang make sure untuk pastikan yang rantai tu tak kena pada valve cover lah. Sebab kalau kena memang calong, memang sakit hati tengok. Ok, next step kita akan pasang flywheel, clutch dan juga gearbox. Ni pun saya pernah kena juga. Cantik-cantik gearbox dah pasang, pun cakap pelik kenapa lah gearbox ni boleh senang masuk, rupanya clutch tak pasang. Ok, penat juga, tapi kita
kita buat kerja tu kena double check lah. Jangan sampai kita pun pelik cakap gearbox kenapa senang sangat masuk. Rupanya kelas tak ada. Gearbox ni pun dah siap spray apa semua. So nampaklah dia shiny sikit kan. Bagi ada puas hati sikit. Bukan apa kita yang puas hati, bukan setakat owner yang puas hati. Jadi kita buat kerja tu puas hati macam kita buat kereta kita sendiri. Tapi biasanya kita buat enjin orang ni, saya lah kalau buat enjin orang, saya tak buat macam enjin kereta saya. Biasa enjin kereta orang saya buat macam enjin kereta saya sendiri saya buat macam kereta orang. Terbalik macam tu. Okey, masa kita masukkan enjin ni, hati-hati lah. Macam biasa kita kena check dulu dia punya ikatan-ikatan semua kena kuat, jangan bagi enjin tu terlepas. Pernah ada kes juga enjin terlepas, jangan buat pasal. Kalau terlepas bawah tak kena kaki, tak kena tangan, tak apa. Okey, so masukkan enjin macam biasa, kita sengitkan dulu enjin tu. Nak bagi dia ngam lah, sebab enjin bin ni kalau kita direct masuk, gearbox tu akan sangkut dekat belah frame, dekat belah dia punya tulang kiri kanan tu. Jadi kita sengitkan, tolakkan sikit kiri kanan, adjust lah macam mana, bagi make sure mounting tu dapat fit ngam-ngam. So mounting pertama yang kita ikat adalah mounting sebelah enjin, sebelah gearbox dengan sebelah enjin, sebelah timing belt. Last kali baru kita pasangkan mounting depan dengan mounting belakang. Bila 4 mounting tu dah settle, dah siap pasang apa semua, barulah kita boleh lepaskan enjin crane ni, ataupun bahasa kampung dia anak gajah. Dalam banyak-banyak kereta saya bawa keluar masuk enjin, kereta Wira, Satria, Putra ataupun seangkatan dengannya, itulah antara model yang paling senang saya bawa keluar masuk enjin. Sebab dia tak tahulah, dia memang direka untuk mesra pomen agaknya kan. Tapi kalau nak macam kita buat kereta perdana tu, especially perdana yang pakai enjin V6, memang sakit hati betul. Nak kalau enjin perdana twin turbo, itu lagi lah pula. Nak masukkan mounting belakang dia memang cukup payah. Tapi dah buat macam mana, itu kerja kita kan, kita layankan aje lah. Jadi bila enjin dah siap secure dekat dalam enjin bay, so kita dah boleh pasangkan komponen-komponen lain lah, termasuk dia punya harness wiring apa semua, macam kompresor, radiator, semua kita dah boleh masukkan. Jadi jangan lupalah, dah siap pasangkan apa semua tu, kita dah boleh isikan minyak, isikan air, coolant, dan juga kita akan isikan minyak gearbox. Make sure benda-benda tu semua dah diisi, barulah lepas ni kita boleh cuba untuk start enjin. Biasanya kalau kita buat overhaul enjin ni, memang kalau first start tu untuk enjin yang pakai lifter lah, dia akan bising. Sebab dia ambil masa sikit untuk minyak penuh masuk dekat dalam tu. So kalau korang nak dengar bunyi dia macam mana, korang dengar bunyi ni. Alright, so enjin dah siap overhaul. Mana yang itu hari last pasang tu saya terpaksa skip sebab malas nak set up kamera. So enjin saya dah buat test run dalam berapa puluh kilometer lah. So far tak ada masalah. Cuma pada lepas overhaul tu ada masalah pada cam sensor, yang mana cam sensor dia macam, dia umpama macam bawa tu macam ada kurang sikit lah dekat throttle antara 30% ke 50% tu, dekat certain RPM tu dia macam ada, dia tak bobok tapi dia macam landai je. Jadi bila dah tukar cam sensor, ok lah, tak ada masalah. Tapi masalah yang lain pula, cam sensor ni dia terpaksa position dia dekat advance habis. Ok, dia kena buat advance habis sebab tak tahulah kenapa, mungkin kena mapping balik ke atau macam mana ke. Tapi so far performance ok.
Saya pun tak adalah nak test tekan kau-kau sebab enjin pun baru lagi lepas overhaul kan. So perlukan masa sikit untuk buat break in. Mungkin dalam 1000 kilo ke atau bila nanti, lepas tu kau minyak hitam, lepas tu nak lanjan. Okay, setakat ni lain-lain semua okay, tune. So kita try start. Ni bunyi tepet dah hilang lah. Tetap macam masa mula start kan. Okay, ni masalah dia punya idle dia terlalu tinggi sebab dia punya cam sensor ni dah terlalu advance lah. Jadi kalau kita adjust balik dekat position asal, dia jadi macam api lipat tau. Macam bila kita tekan tu dia jadi dia macam ni. And then nanti saya dah beritahu owner lah, saya nasihatkan dia kalau dah keadaan macam ni memang kena pakai management lah untuk kontrol dia punya ni. Dah memang kena ada sistem management. Baru dia boleh tegakkan balik, buat dia balik ke punya mapping, ignition apa semua kan. Tapi walaupun advance macam ni, dia tak adalah orang cakap bahasa bawa tu ada knocking, dia tak ada knocking pun. Okay. Oh okey, cuma dia kacau pada timing lah. Idle dia terlalu tinggi sangat. Tak sedap lah kan bila kita pergi kat traffic light dengan exhaust trumpet kan. So yang ni pun kita nak adjust dia punya idle pun tak boleh adjust. So tak boleh buat apa lah sebab dia punya screw pun dah loose. So nanti lah mana tahu orang ni nak ambil tutup body besar ke atau macam ni kan. Okay, engine so far okay. So owner nak datang sekejap lagi ni. Saya minta maaf dari korang sebab tak dapat buat full test kereta ni. Kalau test tu bukannya boleh tarik kau-kau kan, sebab engine pun boleh power. Lain lah kalau macam lain kereta lain tu, yang itu dah berapa bulan lepas tu datang balik pun kita boleh buat test. Yang ni owner nak turun ambil. So setakat sini saja episod kali ni. So korang kalau nak buat overhaul, boleh raja-raja saya dekat screen tu ada nombor telefon saya. Korang boleh WhatsApp lah, ataupun call WhatsApp. Nombor saya tak boleh sebut. Okay, so jangan lupa like, share dan juga subscribe channel saya Warisan Garage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.